شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Di dalam mengharungi kerja-kerja menyeru masyarakat ke arah kebaikan, ianya memerlukan beberapa usul penyampaian yang berkesan dan cara-cara bertindak dengan baik supaya menarik minat orang ramai ke arah Islam. Selain itu, kita juga sentiasa digalakkan untuk mengamalkan nilai-nilai murni dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas seharian kerana nilai-nilai seperti ini perlu sentiasa dihayati seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang terus memeriahkan Masjid UKM ini dengan pelbagai pengisian aktiviti keagamaan dan beribadah dengan selesa di masjid ini.